Hai adik-adik, bersama saya Ain. Dalam episod kali ni, nak lukis apa ya? Dalam episod hari ni, Ain nak ajar macam mana nak lukis nasi lemak. Tada! Nasi lemak. Okay. Adik-adik perlukan kertas, pensel dan pen untuk lukis. Jom, kalau dah ada, jom. Ain nak lukis makanan. Cheese. Nasi lemak. Okay, so kalau Ain nak lukis nasi lemak, mula-mula kita buat basic shape dulu. Cheese, circle. Tak apa. Dia tak circle kan pun tak apa. Sebab dia tak perfect circle pun tak apa. Sebab nasi bukan bulat betul-betul pun. Lepas tu, second, dia kata tambahlah timun. Kan nasi lemak kan ada timun. Ada timun. Timun bulat and then ada biji-biji. Korang kalau makan timun, korang makan tak yang dekat tengah tu? Dia lembut-lembut. Makan tak? For me, I tak makan. And buat biji-biji. Lepas tu dekat nasi lemak ada apa? Mestilah ada betul-betul nasi tu kan. Tambahlah lukuk mencawan macam ni. Dia biji-biji macam ni. And then kalau nasi lemak mesti typical, mesti dia kena ada telur mata. Telur mata, korang geng telur mata ke telur rebus? Kalau Ain, telur rebus. Saya pilih telur rebus. Okay. Dua. Tak perfect pun tak apa. Ini telur rebus. Korang suka yolk dia tu cair ke fully cooked yolk? Tak ada. Lepas tu nasi lemak mesti ada ikan bilis. Ikan bilis dalam macam ni pun. Dengan mata. Bagi nampak ikan bilis. Bulat. Betul lah 3-4 ekor. Since ikan bilis kan ada various shape. So just straw and macam-macam lah bentuk dia. Yang pada titik berpundas ni, just ambil tomato just pada dia je. Dan sketching ni tak apa, jodoh-jodoh pun. Lepas tu, nasi lemak, sambal. Kita letak dekat nasi lemak. Sambal nasi lemak. So yang part ni pada nasi lemak typically mesti kena ada daun pisang. Daun pisang letak. Tak perfect pun tak. Letak and then just tambah garis-garis macam ni bagi nampak bentuk daun. Lemak tambah lagi. Lepas tu shell sketching kita go through, kita pergi dekat part outline. Pilih je korang ada nak any size of marker. Kita just outline yang mana yang korang rasa. Contohnya kalau ikan bilis ni kan bertinggi kan dengan nasi lemak. So just kita ambil yang ikan bilis tu ke atas mata. Sini pun sama. And then bulat. Then buat rasa sambal je. Kalau tak perfect tu tak apa. Itulah maksudnya kita belajar lukis. Tambah terus. And then timun. Biji dia. Ada biji. And then biji-biji dekat nasi.
Lastly, outline untuk daun pisang. Kalau daun pisang ni buat macam ni. Bagi dia nampak so daun pisang kan ada dia punya garis-garis kat dalam. Dah. So semua kita colour lah. Kalau sama semua colour merah ni. This colour. Korang lah nak tulis semua tu. Sampai and then timun kali kat keluar. Since kat dalam timun tu kan putih, so kita tak payah gali. Then colour yellow. Yang warna kuning orange sebab I like my yellow. Dia runny. Punch. Press. Macam tunggu masa. Kita tulis buat colour brown. Daun pisang satu kali yang bahagian ni je. Bahagian shade daun pisang tepi-tepi ni. Korang kalau sahur korang bangun awal ke bangun lewat? Tu korang kena tunggu parent mak ayah korang kejutkan dulu baru bangun. Ataupun korang bangun sendiri. Kalau Ain kita mak Ain kita baru bangun. Dahsyat Cik Mak. Tada! Macam mana adik-adik? Senang tak nak lukis? Kalau senang dan seronok, adik-adik boleh dapatkan buku macam mana nak lukis makanan dan minuman dekat website bestnya.com.my. Kalau adik-adik nak lagi buku lukis macam ni, jangan lupa subscribe, like and share video ni. Dan jangan lupa untuk klik notification supaya korang tak lupa untuk next video. Bye!